menyebab kepada masalah kesihatan mental. Ya, banyak sebab ya. Banyak sebab kalau kita ini adalah antaranya sahaja, tetapi banyak masalah. Kalau kita sendiri pun kita kata kita list sendiri pun, daripada diri kita sendiri pun kita mungkin akan dapat pelbagai masalah yang membawa kepada kita rasa stres, kita rasa depressed, kita rasa macam kadang-kadang nak marah sangat-sangat kan dah. Kadang-kadang kita tak nak kawal. Jadi banyak penyebabnya. Kadang mungkin kata disebabkan oleh masalah trauma dalam kehidupan kita. Ada orang sebab kita tak nampak kan, pernah didera. Sebab saya pernah ada kes, sebab saya juga adalah registered counsellor ya. Jadi saya banyak terima kes yang kadang-kadang kita nampak okey ya, tetapi masalah rupanya anak ni sebenarnya pernah dirogoh ataupun pernah ada sexual harassment, benda-benda yang ibu bapa sebenarnya tak tahu. Dan bila anak tu datang, bukan kerana mak parents dia tu, tetapi sebab dia dah sekolah kan. Bila dah sekolah, dia rasa macam perlu somebody untuk dia bercakap. Maka kita dapat detect kat situ bahawa dia pernah dirogoh. Kadang mak bapak pun tak tahu benda tu. Sebabnya, jadi banyak ya pengalaman traumatik. Walaupun kita ni orang yang mungkin dah berumah tangga, mungkin kita ada pengalaman-pengalaman sebenarnya parents kita yang selalu bergaduh ataupun pertelingkahan antara family kita sebenarnya membawa trauma dalam hidup kita yang secara tidak langsung sebenarnya mempengaruhi mental kita, mempengaruhi cara kita bertindak dalam sesuatu perkara, ya. Jadi seterusnya kita tengok kepada apa lagi masalah penyebab kesihatan mental ni. Mungkin perasaan sunyi ataupun kita rasa sunyi. Kadang-kadang kita kata lonely, kita rasa macam tak ada kawan, kita rasa tak ada orang yang memahami. Kita rasa kita ni memang orang tak suka kita, kan? So macam-macam pemikiran-pemikiran yang membawa kepada kita rasa macam kita dah rasa macam hopeless. Kan, tak ada apa dah kita boleh buat lagi. Jadi kadang-kadang kita tak ada masalah, kita ada duit, kita ada kita ada suami, kita ada apa, kita ada everything, tetapi kita rasa sunyi. Kenapa? Sebab tu saya selalu cakap, ketenangan kebahagiaan itu bukan berada pada persekitaran kita, maksudnya harta yang kita ada banyak harta, kita ada family yang bahagia, kita ada duit, kita ada everything, tetapi kebahagiaan itu berada dalam hati kita dan macam mana kita melihat sesuatu perkara itu dalam pemikiran kita, itu yang akan membawa ketenangan ataupun kebahagiaan pada kita. Ya? Jadi benda itu juga kena belajar macam mana nak change negative thinking kepada positif supaya kita tidak ada emosi-emosi yang negatif dalam hidup kita. Ataupun mungkin juga orang yang ada masalah penyakit kronik. Ramai orang kata orang yang ada masalah penyakit kronik biasanya dia akan memberi kesan kepada kesihatan mental. Betul, tetapi ramai juga orang ada masalah penyakit kronik tetapi dia tidak mengalami masalah mental. Contohnya, kalau saya sendiri ada penyakit kronik. Saya ada 11 saja buah pinggang. Saya hidup dengan 11 buah pinggang selama dah 26 tahun. And then saya ada 11 buah pinggang yang sekarang ni dia tidak berfungsi dengan sebaik mungkin. Tetapi saya selalu positif, tahu tak? Saya selalu positif dan saya masih lagi boleh buat kerja macam biasa. Dan pernah one day tu saya terpaksa pakai urine bag ini kan tak? Pakai berbulan-bulan sebab kidney tu macam it's not so good, dia punya function. And then tapi sebab saya punya prinsip bahawa kita sakit, kita mati bukan kerana kita sakit, tapi kita mati kerana ajal kita sampai. Jadi kalau kita rasa, sebab ada orang yang mungkin bila kita sakit, kita akan jadi makin lemah, tahu tak? Ada my friend cakap, I kesian dekat you. I kesian dekat you sebab you selalu sakit and then you selalu kena masuk hospital, you selalu macam ni. I kata tak perlu risau sangat pasal benda tu sebab kadang-kadang you tengok besok kan orang tu meninggal, dia tak sakit pun, kan? Jadi sebenarnya kita jangan fikir sangat pasal sakit sebab orang yang sakit pun mati, orang yang tak sakit pun akan mati juga. Kadang-kadang orang yang tak sakit lagi ramai mati daripada orang yang sakit. Orang yang sakit boleh hidup 10 tahun lagi, tapi orang yang tak sakit tiba-tiba besok accident. Jadi cara you berfikir tentang kehidupan itu akan membawa you lebih tenang dalam kehidupan you. Walaupun you ada sakit, you ada
tetapi you boleh twist benda tu keadaan yang lebih ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak apa semua, itu mungkin berlaku. Sebab tu kadang-kadang kita kata kenapa dia ada masalah, mungkin ada skizofrenia sebab genetiknya kuat ya. Ada masalah-masalah itu ya. Jadi itu kita tak boleh nak katalah ya. Tetapi mungkin kita, kalau kita tahu kita ada genetik yang macam tu, tapi kita mengamalkan kehidupan yang sihat, pemikiran yang positif supaya kita nak mengelak berlakunya perkara-perkara yang macam tu. Ya? And then, kekurangan aktiviti sosial. Maksudnya, bila kita ni kurang bergaul, ya? Ataupun kita ni nampak kehidupan ni dalam kehidupan, dalam diri, dalam persekitaran kita sahaja. Ya? Dan sebab tu, kalau kita tengok, saya kata, kenapa? Orang tu dia tak, kita selalu anggap kalau orang kahwin mesti bahagia, orang yang tak kahwin kesian dekat dia sebab dia mesti dia lonely, mesti dia sunyi kan tak? Tapi tidak. Kenapa dia memilih untuk tidak kahwin? Sebab dia rasa walaupun tanpa perkahwinan dia masih rasa happy, kehidupan sosialnya bagus, interaksi dengan orang lainnya banyak dan banyak benda aktiviti yang dia boleh lakukan walaupun dia tidak ada suami, walaupun dia tidak ada anak, tetapi itulah kehidupan kan. Jadi kita tidak boleh nak menunjukkan bahawa kalau macam ni barulah bahagia. Kalau macam ni barulah bahagia. Maka kita sendiri sakit sebenarnya. Ya, kebahagiaan itu tidak terletak kepada apa yang kita fikir pada orang lain. Apa yang kita fikir pada diri kita itu yang kita kena jaga. Sebab kita nampak, biasanya kita akan nampak orang lain, tapi kita tidak nampak apa cara pemikiran kita. Sebab kita akan nampak negatif. Kita akan nampak benda-benda yang selalu macam ni. Itu yang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental sebenarnya. Ya? Jadi, be positif. Walau penyebab masalah kesihatan mental itu banyak sebenarnya. Tapi cuba kurangkan penyebab-penyebab itu. Jadikan penyebab-penyebab itu membawa kepada masalah kesihatan mental yang makin parah pada kita. Ya? Penyebab itu pasti akan ada. Sebab hari ini pun kita hidup hari ini pun tadi pun mungkin anak-anak bergaduh pun boleh bawa masalah mental pada kita sebenarnya kan. Nampak simple kan. Ada orang saya boleh bagi satu senario. Saya ada seorang ni kawan, dia sangat-sangat workaholic, dia sangat-sangat bagus, dia memang hebat, sangat-sangat hebat. And then satu hari Allah nak uji dia, maka diuji dengan sakit jantung. Ya, diuji dengan sakit jantung. Dalam keadaan dia okey, bila diuji sakit jantung masih lagi boleh dirawat dan doktor kata benda yang okey lagi. Maksudnya masih lagi ramai orang sakit jantung boleh hidup berpuluh tahun. Tetapi apa yang dia fikir? Dia rasa dah habis dah kehidupannya. Dah habis dah, tak ada apalah lagi. Maka dia start depressed. Mula-mula masuk jumpa dengan kaunselor biasa. Lepas tu jumpa dengan psikiatris. Dan akhirnya terpaksa berada di ward psikiatris kerana masalah jantung membawa kepada masalah mental. Ya? Jadi akhirnya isteri yang menjaganya juga mengalami masalah mental. Sebab dia rasa tak boleh nak cope dengan apa yang suami itu fikir. Kan? Fikir benda yang bukan-bukan apa semua. Jadi penyebab itu boleh jadi apa saja penyebab. Walaupun penyebab yang kecil boleh membawa masalah mental kalau kita tidak boleh handle dengan baik. Ya?